Assalamualaikum, hai. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan projek CSR di Kampung Kemiang, Muar Johor berkolaborasi dengan Kelab Belia Muara Maharani KBMM. Saya Izana Fatini. Saya Ain Zulaika. Saya Siti Nurhana. Saya Nurfat Syahani. Sini duduk sebentar, dengarkan aku bercerita tentang hidupmu kelak, tentang hal yang akan kau jalani. Kau kan lulus sekolah, kuliahmu juga selesai. Pada pandangan saya, objektif program ini telah berjaya dicapai kerana kami menunjukkan kerjasama yang baik dan menunjukkan komitmen dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Selain itu, program ini juga memberi peluang kepada kami untuk mempelajari nilai-nilai murni seperti kerjasama, tolong-menolong dan berkongsi rezeki dengan masyarakat. Melalui aktiviti ini, hubungan antara pelajar dan komuniti juga menjadi lebih erat. Akhir sekali, saya rasa program ini sangat seronok dan bermakna serta memberi pengalaman yang berharga kepada kami. 1, 2, 3. Pada pendapat saya, kami mengalami cabaran, namun kami juga mempunyai penyelesaiannya. Kami berjaya mengatasinya apabila perancangan awal untuk berkolaborasi dengan pihak masjid tidak berjaya. Namun, kami mengambil alternatif dengan berkolaborasi dengan Kelab Belia Muara Maharani KBMM yang membolehkan program tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, bagi cabaran pengangkutan, pada awalnya kami menghadapi kesukaran untuk mencari perkhidmatan sewaan bas. Namun, dengan bantuan Madam Hanim, kami berjaya mendapatkan kemudahan pengangkutan daripada pihak Tibet Mara Ledang. Akhir sekali, bagi cabaran berkomunikasi dan kerjasama, terdapat segelintir ahli yang kurang bergaul dan tidak memberikan kerjasama yang baik. Jadi bagi mengatasi isu ini, kami telah membahagikan ahli kepada kumpulan yang kecil supaya pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan semua ahli dapat melibatkan diri secara aktif. Pada pendapat saya, program ini memberi kesan positif kepada diri saya sebagai seorang pelajar melalui penglibatan secara langsung dalam penyediaan bahan, memasak dan pembungkusan bubur lambuk. Saya dapat melihat dengan lebih jelas kepentingan kerjasama dan tanggungjawab dalam sesuatu tugasan. Sepanjang program ini berlangsung, saya dapat melihat sendiri bagaimana setiap pelajar saling membantu tanpa mengira penat lelah. Situasi ini telah menyedarkan saya bahawa semangat kerjasama dan sikap prihatin amat penting dalam memastikan aktiviti berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga merasakan hubungan antara pelajar dan komuniti menjadi lebih erat, terutamanya sepanjang proses pengagihan bubur lambuk kepada penduduk kampung Kemiang. Interaksi secara langsung dengan masyarakat seperti ucapan terima kasih daripada penduduk kampung telah meningkatkan keyakinan diri saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar. Pada masa yang sama, saya juga turut berasa gembira kerana dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan juara berbuka puasa kepada mereka yang memerlukannya. Pelaksanaan program Yok Goda Bubur Lambuk telah dilaksanakan dengan teratur bermula dari perjalanan peserta ke lokasi, sesi taklimat, penyediaan bahan, aktiviti memasak secara gotong royong sehingga ke pembungkusan dan pengagihan bubur lambuk kepada masyarakat. Program ini juga diselitkan dengan waktu rehat untuk solat serta diakhiri dengan penyampaian sijil dan sesi bergambar sebelum peserta pulang. Jadi, pada pandangan saya, program ini sangat baik kerana bukan sahaja berjalan lancar, malah berjaya memupuk semangat kerjasama, disiplin dan keprihatinan dalam kalangan peserta. Aktiviti seperti ini dapat mengeratkan hubungan pelajar dan komuniti.